pantai timur yang terkenal dengan keunikan budaya dan tradisi, tersembunyi sebuah industri kecil yang memainkan peranan besar dalam kehidupan harian masyarakat. Inilah Kilang Rempah Cap Bunga Ros, penambah rasa dalam jutaan hidangan rakyat Malaysia. Industri rempah bukan sekadar perniagaan makanan, ia adalah nadi kepada dunia masakan. Di sinilah pelbagai jenis rempah diproses, digiling dan dihasilkan untuk memenuhi keperluan dapur rakyat. Dari pekerja kilang ke juruteknik mesin hinggalah ke bahagian kualiti dan pemasaran, mereka inilah tulang belakang industri rempah Cap Bunga Ros. Segalanya bermula dari bahan mentah yang dipilih dengan teliti. Lada, ketumbar, jintan, setiap satunya dibersihkan dan diproses dengan rapi. Dari bahan mentah, ia melalui proses pengeringan sebelum memasuki mesin pengisar. Di sinilah aroma rempah mula menguasai ruang dan akhirnya ia dibungkus rapi sebelum dihantar ke seluruh pasar. Satu perjalanan panjang untuk menghasilkan satu paket rempah demi sebuah rasa. Inilah rutin harian di Kilang Rempah Cap Bunga Ros. Setiap hari, pekerja memulakan tugas dengan disiplin dan kepakaran. Walaupun kelihatan mudah, setiap proses menuntut ketelitian kerana bagi mereka, setiap paket rempah membawa kepercayaan pelanggan dan maruah jenama. Dulu, banyak dilakukan secara manual. Namun kini, teknologi menjadi rakan setiap industri. Mesin moden mempercepatkan pengeluaran. Sistem digital memastikan kualiti lebih terjamin. Namun, kehadiran teknologi bukan menggantikan manusia. Sebaliknya, memerlukan tenaga kerja yang lebih mahir dan berpengetahuan. Di sebalik kejayaan, ada cabaran yang perlu ditempuhi. Isu keselamatan pekerja, kenaikan kos bahan mentah, persaingan pasaran dan pematuhan ketat piawaian kebersihan makanan. Semua ini perlu dihadapi demi memastikan jenama ini terus bertahan. Sasaran sebenarnya tahun ni kita sekarang sedang proses akhir untuk desain dan juga persiapan sijil. Pihak importer kita berpusat di Cikarang di sebelah Jakarta dan telah disusun strategi untuk memasuki pasaran yang besar di Indonesia. Dari segi jualan tahun ni sasarannya jualan kita menyasarkan 6.6 juta. Di era revolusi industri 4.0 dan menuju 5.0, industri rempah dijangka terus berkembang. Automasi, digitalisasi dan inovasi produk akan menjadi nadi kepada perubahan. Bersamanya, lahir peluang pekerjaan baharu dan keperluan tenaga kerja yang lebih berkemahiran. Rempah mungkin kelihatan kecil, tetapi impaknya sangat besar. Ia membantu ekonomi keluarga, menyokong industri makanan tempatan dan lebih penting, mengekalkan identiti rasa masakan kita. Tanpa rempah, hilanglah rasa. Tanpa rasa, hilanglah jiwa masakan Malaysia. Kilang Rempah Cap Bunga Ros bukan sekadar sebuah kilang. Ia adalah warisan, ia adalah usaha, ia adalah rasa yang terus hidup dalam setiap hidangan rakyat Malaysia. Dari Terengganu untuk seluruh negara.